Maksudnya calon Perikatan Nasional bermula lewat. Perikatan Nasional ini bermula terlalu lewat. Malahan kalau saya nak sorot lebih awal sebenarnya, selepas sebahagian besar anggota yang menang dahulu kerana atas tiket Perikatan Nasional masa PRN 2020 mengorak langkah menubuhkan JRS yang diketuai oleh Ketua Menteri Haji G. Maksudnya berlaku proses pertukaran brand daripada Perikatan Nasional kepada JRS. Rona Candy selaku pengurusi perhubungan Perikatan Nasional tidak membuat sebarang usaha untuk membina semula ketika parti run up dengan penghijrahan kepada JRS itu. Jadi, dalam proses yang panjang daripada ahli Perikatan Nasional keluar sehingga kepada tarikh pilihan raya, bagi saya lebih kepada menumpukan pertemuan dalaman Perikatan Nasional daripada membina kekuatan di Sabah. Dah tahu dah Sabah, memang dah tahu tarikh pilihan raya Sabah ini akan berlaku. Tetapi tumpuan itu lebih terarah dalam pertemuan dalaman. Jadi akhirnya dalam tempoh 2 bulan terakhir baru terkial-kial untuk menyusun strategi. Sebagai contoh, mengenal pasti calon. Saya yakin calon yang diputuskan oleh Perikatan Nasional ini dibuat terlalu lewat. Terlalu lewat. Dan kita tahu bahawa sebenarnya untuk menghadapi politik dan juga pola pengundi yang berorientasikan calon, macam mana 2 minggu apabila calon itu dinamakan baru nak buat kerja. Sedangkan orang lain dah bermula mungkin dah 2 tahun. Termasuk calon bebas bermula lebih awal. Maksudnya calon Perikatan Nasional bermula lewat. Terlalu lewat. Baik, yang keduanya, saya tidak pasti bagaimana pengurusi negeri dan juga pengarah pilihan raya membuat keputusan bertanding 42 kursi. Apakah asas utama mereka bertanding 42 kursi? Apakah itu kekuatan sebenar? Adakah survey dibuat secara dalaman untuk mengukur kemampuan jentera dan juga resources? Jadi bagi saya, dalam konteks ini, pengurusi negeri, pengarah pilihan raya, saya rasa mereka perlu bertanggungjawab dengan keputusan seburuk ini. Siapa pengarah pilihan raya? PN? Pengarah pilihan raya saya difahamkan Datuk Seri Hamzah dan juga Datuk Seri Datuk Rona Candy sebagai pengurusi PN. Perikatan Nasional Negeri.